Hai semua, so hari ni Siti nak ajar korang semua macam mana nak buat cekmek tapi menggunakan ubi leka. Ubi leka yang kita dah siap letak dalam mangkuk ni. Kalau nak tahu, jom kita start. Cekmek molek yang setelah kita goreng tadi tu. So jom kita sama-sama nak cuba. Sedap ke tak? Dia comel, memang comel kejadian dia, tapi Siti pun belum try lagi. Kita buka dulu. Sangat cantik, sangat molek kejadian dia. Ubi dia pun very juicy sebab kita menggunakan ubi kedik yang grade A. Itu sebab kenapa Siti macam nak try sangat-sangat kan. Bismillah. To be very honest, okay, ubi leka ni rasa dia manis, memang rasa asli manis daripada ubi tu sendiri. Memang sangat-sangat sedap. So yang mana nak dapatkan, boleh dapatkan ubi leka 400 gram. Boleh makan satu family. Yang mana mereka nak buat high tea tapi nak buat daripada rumah je, boleh dapatkan ubi leka. Boleh tekan back corner sekarang.